Buka buku 2, lihat muka surat indeks, lihat latihan kendiri 85. Tulis tarikh hari ini 10 April 2026. Kemudian kita lihat latihannya. Tulis nama, tarikh 10 hari bulan April 2026, Jumaat. Hari ini kita akan belajar 8.2.3 menentukan dan mentaksir pecutan seketika satu zarah daripada fungsi hal laju dan fungsi sasaran. Latihan kendiri 8.5 muka surat 266. Soalan 1. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus, hal lajunya V meter per saat T saat selepas melalui titik tetap O diberi oleh V sama dengan 8T tolak T kuasa 2. Cari pecutan awal zarah itu dalam meter per saat kuasa 2. Okey. Persamaan bagi V sama dengan 8T tolak T kuasa 2. Kita hendak cari pecutan. Maka kita perlu buat pembezaan terhadap V, dV, dt. Okey. AB 8 darab 1 ialah 8. Kemudian T kuasa 1 turun 1 kosong. AB negatif 1 darab 2 negatif 2 T kuasa 2 turun 1 ialah 1. Okey, oleh sebab soalan kata pecutan awal, maka T merupakan kosong. Dengan ini jawapan ialah 8 meter per saat kuasa 2. Okey, soalan B. Pecutan dalam meter per saat apabila zarah itu berhenti seketika untuk kali kedua. Okey, berhenti. Jika berhenti, bermaksud V sama dengan kosong. Okey, so kita lihat persamaan hal laju V sama dengan 8T tolak T kuasa 2. Tadi saya sudah kata berhenti bermaksud V sama dengan kosong, kita ganti V sebagai kosong. Sama dengan 8T tolak T kuasa 2. Negatif T kuasa 2 pindah jadi positif T kuasa 2 sama dengan 8T. Kemudian, okey, bahagi dengan T jadi 8. Dengan ini, okey, jawapannya lah T sama dengan kosong ataupun T sama dengan 8. Okey. Seterusnya, soalan itu belum siap lagi kerana soalan kata cari pecutan. So, persamaan pecutan tadi A sama dengan 8 tolak 2T. Okey. Sekarang kita ganti T dengan 8. Ganti mesti guna bracket. Dengan ini pecutannya negatif 8 meter per saat. Okey, soalan ini melibatkan hal laju kerana soalan kata zarah itu berhenti. Kemudian perlu jawab pecutan. Okey, soalan C. Masa dalam saat apabila hal laju zarah itu adalah seragam. Kalau hal laju adalah seragam, bermaksud pecutan A sama dengan 8 tolak 2T. Pecutan dia mesti sama dengan kosong. Okey, kita ganti pecutan sebagai kosong sama dengan 8 tolak 2T. Negatif 2T pindah jadi positif 2T sama dengan 8. T sama dengan 8 bagi 2, 4 saat. Okey, soalan D. Masa dalam saat apabila pecutan zarah itu ialah sifar. Okey. Selain hal laju seragam menunjukkan pecutan sama dengan kosong,
Dalam keadaan ini, pecutan A pun sama dengan kosong. Persamaan pecutan A sama dengan 8 tolak 2T saya salin. Okey, soalan kata pecutan ialah sifar, maka ganti A sebagai kosong sama dengan 8 tolak 2T. Negatif 2T pindah jadi positif 2T sama dengan 8. T sama dengan 4 saat. Sama dengan soalan C tadi. I. Curat nilai T dalam saat apabila saraf itu mengalami nya pecutan. Nya pecutan menunjukkan A kurang daripada kosong. Saya tulis persamaan A pecutan. A sama dengan 8 tolak 2T. Maka 8 tolak 2T kurang daripada kosong. Negatif 2T, positif 8 pindah jadi negatif 8. T, negatif 8 bagi negatif 2 ialah 4. Sini merupakan perkali ada negatif, maka kita perlu terbalikkan simbol. Okey. Ini jawapannya. Untuk soalan ini, anda perlu melakukan pembiasaan terhadap W untuk dapat persamaan pecutan. Kemudian anda perlu tahu kalau zarah berhenti, W sama dengan kosong. Hal laju seragam A pun sama dengan kosong. Dan juga nya pecutan A kurang daripada kosong. Itu sahaja.